Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dalam podcast Bushro Sembang Santai. Okay? Hashtag dia peduli jemaah. Dan anda bersama saya. Kali ini bersama saya Mamu Kokoi ataupun nama betul saya Azlan Fauzi. Baik. Saya juga adalah ejen rasmi untuk Bushro Ladies. Dan hari ini podcast kita nak bersembang dengan, kita nak tanya juga soalan lah tentang satu package yang Mamu rasa tak banyak ejen ataupun company-company yang ada. Kan? Dan bersama dengan kita adalah seorang asatizah kita, okay, Ustaz Arifin Yuk. Dia ni sebenarnya adalah ikon untuk package yang dia adalah ikon untuk package ni. Package memang khusus dia, umrah Syifa. Bersama dengan kita Ustaz Arifin Yuk. Dia Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah. Allah tabarakallah. Apa khabar? Saya macam ni baik, okey. Dia orang kata hangat. Pasal apa? Kita seronok. Kebetulan kita ada kat podcast ni sempena dengan kursus haji. Jadi ramai kita tengok dengan jemaah-jemaah kita semua seronok tengok. Betul. Nampak semangat. Itu pertama kali, first time. Semangat. Nampak semua semangat. Muka berseri-seri. Nak pergi haji ni kita ni gila juga. Tapi tak apalah. Rezeki kita nanti. Doa. Baik, San. Saya nak tanya ke Ustaz lah beberapa soalan sikit. Yang pertama sekali, Ustaz adalah ikon kepada package Umrah Syifa. Yes. Jadi, Umrah Syifa ni apa Ustaz sebenarnya? Di Bushra Holidays ni, dia ada package Umrah Syifa. Jadi, apa beza dia Ustaz? Ustaz boleh cerita sikit. Umrah Syifa ni apa dia? Okay. Terima kasih kepada Mamu. Sebagaimana yang ditanya soalan tadi, apa di package Umrah Syifa tu bagaimana dengan beza dengan umrah biasa? Okey. Secara definisinya, Umrah Syifa ni suatu umrah yang mana kita mengerjakan ibadah rukun-rukun umrah. Di samping tu dia ada program ziarah. Ziarah luar dan ziarah dalam. Waktu ziarah luar tu, dalam package Umrah Syifa ni kita akan bawa jemaah ziarah Telaga Hizib, Telaga Syifa, Telaga Cincin, yang mana berkenaan sirah di situ, yang berkaitan dengan perubatan, yang berkaitan dengan tip kesihatan yang pernah berlaku pada Nabi SAW. Contoh ni Telaga Syifa. Telaga Syifa dulu, Mamu, dia asalnya air dia beracun. Air dia pahit. Air dia berbau busuk. Tetapi sejarah Nabi SAW dengan sahabat berulang alik daripada Mekah Madinah. Perigi tu di tengah jalan antara Mekah Madinah. Dan perigi tu diludah oleh Nabi SAW. Sebab apa? Zaman tu ketandusan air. Jadi nak minum air tak ada. Tapi berlakunya mukjizat bila Nabi ludah dan perigi tu, air yang busuk tadi, air yang bau tadi, yang berwarna pun coklat gelap, berubah menjadi jernih dan tidak berbau dan sedap diminum. Jadi Masya Allah, di situlah rahsia Telaga Syifa yang Nabi tinggal zaman dulu sampai sekarang. Itu umat Islam mengambil manfaatnya. Dan untuk makluman Mamu, dalam package Umrah Syifa ni, kita akan bawa jemaah dengan bas travel kita, Bushra Holidays, pergi ke telaga tu, lihat sendiri dalam perigi telaga tu, bagaimana mata air dia. Daripada tengah padang pasir yang kering kontang, keluar air. Dan untuk pengetahuan Mamu, air tu dibenarkan untuk kita ambil. Boleh kira kita boleh ambil. Dia baca basuh muka ke apa tu. Betul. Dan keistimewaan lagi Mamu, kalau package Umrah Syifa ni, kita akan baca ruyah. Air yang diambil oleh jemaah tadi, isi dalam botol, masuk dalam bas, kita akan minta jemaah buka tudung, dan kita baca ruyah sama-sama untuk diniatkan untuk kesihatan, untuk jadi penawat, untuk ikhtiar sebagai obat. Boleh? Tu. Rahsia dia. Jadi memang Ustaz pun memang major Ustaz ni dalam Syifa.
perubatan Islam. Betul. Ini untuk pengetahuan hampa. Okey. Korang-korang yang tengok ni kan, tak mahal lah, saya tak apa nak formal sangat. Tapi tak apa. Kita lebih santai Ustaz ya. Okey. So macam Ustaz, memang bila Ustaz apa cuba kongsikan macam mana reaksi Ustaz bila pertama kali Ustaz terima tawaran sebagai ikon dan juga mutawif Bushra ni yang membawa pakej ni. Apa reaksi Ustaz? Apa perasaan Ustaz? Apa terkejut ke? Macam mana ke apa? Reaksi waktu first time selaku CEO Tuan Haji Rahim kita pergi ke pondok saya, jumpa dengan saya, membuat tawaran untuk diri saya sebagai ikon dalam travel Bushra ni. Saya waktu tu saya rasa berbesar hati. Saya rasa excited, rasa suatu benda yang tawaran yang luar biasa. Sebab apa? Sebelum ni saya pernah pergi banyak travel dan umrah, tapi tak pernah lagi ditawarkan sebagaimana Bushra tawarkan kepada saya. Jadi bila dia tawarkan kepada saya ni, saya rasa inilah peluang saya untuk membimbing jemaah dalam pakej Bushra, di samping menerapkan tip-tip kesihatan dan juga mengajar bagaimana sifat Nabi yang ada dalam Islam. Jadi terpanggil saya dan rasa memang tepat pada waktunya. Bila Bushra membuat tawaran tu, saya terima dengan lapang hati, terbuka dan suka sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bushra kerana membuka idea, membuka dakwah dalam Umrah Syifa ni. Terima kasih. Ada platform dia. Platform dia. Kena tak tu? Tepat. Memang tepat. Macam kita kenal Ustaz sebagai pakar perubatan Islam. Dan saya nak tanya Ustaz lah, sepanjang Ustaz dah bawa jemaah ke sana, ada pengalaman mistik ke apa ke pelik-pelik ni, ada pengalaman tu? Tepat soalan Mamu ni. Soalan ni terjadi pada trip yang last sebelum puasa baru ni. Masya Allah Mamu, bayangkan bila kita malam last dekat Madinah, kita nak bagi tawaran pada pesakit ataupun peserta tu, jemaah Bushra ni, siapa yang ada hajat, jumpa kita untuk nak baca air ru'yah, untuk nak baca ru'yah pada badan, untuk nak rawat cara rawatan Islam. Bayangkan Mamu, ada satu passion peserta Bushra ni, bila kita baca ru'yah, dia terus kerasukan. Allah. Berlakunya tumbukan, berlakunya dia jadi tak sedar. Kerasukan. Hilang kawalan. Terpelanting tu. Kaki terangkat, tangan terangkat. Masya Allah. Ni terjadi di Madinah. Madinah. Jadi nak bagi tahu Mamu, bila dalam pakej Umrah Syifa ni, walaupun kita buat umrah dah selesai, tapi dalam badan kita ada something, badan kita ada energi alam ghaib, benda sihir, santau saka ni, bila kita baca ayat Quran ni, dia akan bertindak balas. Memang ada Mamu. Terjadi baru ni. Kalau kita duk semayang ke apa ke, kita buat benda baik pun, kalau nak ada dalam badan, dia akan ada juga. Dia tetap ada juga. Walaupun kita dekat bumi. Ya, betul. Walaupun kat dua tanah haram Mekah dan Madinah, dia tetap ada. Dan kerasukan ni boleh berlaku juga di dua tanah haram ni. Ya. Sebab badan kita dah ada energi tu. Dah ada benda alam gaib tadi. Jin ataupun itu syaitan tadi. Jadi memang terjadilah baru ni. Kerasukan. Di luar jangkaan. Jadi kalau macam katalah contoh saya lah, takkan nak bagi orang lain dia. Katalah saya ada satu macam saka apa ke kan, saka apa penyapu terbang dan saka ke apa. Jadi saya nak pi alang-alang, saya pi umrah, pakej Umrah Syifa ni, dan saya nak apa betul apa yang patut, alignment apa ke, masa tu dekat sana okey lah. Boleh. Memang boleh. Kita selesaikan yang umrah. Selepas tu umrah wajib. Bila ada masa free malam tu, kita akan buka kepada jemaah-jemaah peserta-peserta. Jadi memang akan ada slot di mana untuk kita buat rawatan Islam dalam pakej Umrah Syifa. Ada hari dia. Biasanya hari yang tidak terlibat dengan jadual ziarah ataupun yang wajib. Itulah kelebihan Umrah Syifa. Saya tak pernah dengar lagi. Tu, tak ada. Pakej lain tak ada. Benda ni tahu dekat sini ada. Jadi hangpa boleh main dekat apa-apa pun boleh contact terus Bushra Holidays. Betul.
Kita nak tanya Ustaz lagi itulah. Macam Ustaz pernah bawa Bushra punya jemaah, umrah dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang pengurusan Bushra Holidays ni dalam mengendalikan umrah haji ni? Macam mana? Apa pandangan Ustaz? Baik. Secara umum saya meneliti walaupun first time saya berada di sini dalam kursus haji perdana yang dikendalikan oleh Bushra Holidays. Saya melihat dalam skop ni suatu pengendalian pengurusan yang tepat dan memang aturan jadual daripada awal pagi tadi sampai sekarang pun saya nampak perjalanannya memang mantap. Sebab gabungan asatizah, gabungan daripada pembimbing haji yang berpengalaman, contohnya Timbalan Mufti Pahang, Timbalan Mufti Pulau Pinang, Masya Allah, dan tak lain tak bukan mamu gitu ni. Timbalan Mufti Pulau Pinang tu. Anak tempat saya. Tempat negeri mamu gitu ni. Satu kata orang gabungan mantap. Mamu gabungan mantap. Saya pun mamu memang rasa bersyukur sangatlah kerana terpilih untuk sama-sama hadir dalam kursus haji perdana yang dikendalikan oleh Bushra Holiday. Sesuai dengan guideline dia, peduli jemaah. Peduli jemaah. Allahu Akbar. Sembang Ustaz. Betul-betul kita apply. Betul. Benda tu. Ustaz, tadi kita dah sembang pasal Bushra Holidays ni. Ni kita nak sembang pasal apa? Dia punya bos pula. Tentang pengarah urusan ni Bushra Holidays. Tuan Haji Abdul Rahim ni. Dia tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz dekat dia ni? Pandangan baik. Kalau mamu nak tahu, mana ada orang macam CEO pengarah Bushra ni turun sendiri ke pondok jumpa dengan saya. Humble, low profile. Yang kedua, mamu, dia sanggup tunggu saya walaupun jam 12 malam. Nak jumpa saya. Walaupun saya dalam program lain, dia sanggup tunggu. Hadir. Mana ni antara komitmen yang dia ada tunjuk. Yang ketiga, mamu, kebajikan dijaga. Walaupun saya di Madinah, di Mekah, dia tetap tanya, dah makan belum? Masya Allah, kebajikan. Canil dekat Madinah, dalam makan dalam pakej tu. Yang dah ada. Yang di luar pakej, lagi dijamunya makan. InsyaAllah. Masya Allah. Orang kata apa, tak berkira. Tak berkira. Jenis orang kata besar hati. Betul. Bagus. Tu memang tak ada lah. Saya nampak tu aja dah ini bagus. Daripada mula-mula Ustaz, sebelum nak fly tu kita dah nampak Ustaz. Ya. Hantar sampai dekat airport tu. Ring betul. Betul. Sampai balai berlepas tu lambatannya last tu masih tunggu. Nak cari macam mana ni. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah dapat CEO yang macam ni. Kita bekerjasama dengan Bushra Holidays. Dan Ustaz, ada apa-apa kata-kata untuk kita punya orang kata apa? Penonton-penonton kita untuk Bushra Holidays ni yang kata pasal apa kena mai umrah dengan Bushra Holidays. Ada sikit. Okey. Untuk yang mengikuti live secara langsung pasca saya dengan Mamu, saya punya pandangan dan saya punya kata orang sudut menilai siapa-siapa yang ingin menunaikan umrah dan haji, saya mengalukan dan membuat tawaran, jom bersama dengan Bushra Holidays kerana gabungan asatizah, gabungan kepakaran yang ada dalam Bushra Holidays mantap dan hebat, pengurusan strategi yang mantap, dan saya nampak perjalanan untuk akan datang menjamin suatu pengisian, suatu imbuhan yang pulangan yang mantap baik untuk jemaah. Jadi tak rugi mereka yang pergi bersama dengan Bushra Holidays sama ada pakej haji ataupun umrah, kerana di sana ada keistimewaan yang tidak ada pada pakej lain tetapi ada dalam pakej Bushra Holidays. Sebab itulah guideline ni saya nampak, saya meneliti setelah 3 kali saya pergi bersama dengan Bushra Holidays, memang betul peduli jemaah. Jadi jom bersama dengan Bushra Holidays untuk musim baru akan datang. Macam tu. Itu dia. Pilih tu macam awak. Jadi baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Semangat saya pula nak pilih sekali ni. Jadi Ustaz,
Jadi terima kasih banyak sama-sama. Dan kita harap yang mampu tonton ni, korang yang menonton ni, anda-anda yang menonton ni, untuk subscribe, like, share, komen dan follow semua platform social media Bushra Holidays. Betul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.